Guys, so hari ini kelas pertama untuk studio tembikar. So kita akan tengok demonstrasi menggunakan apa software? Apa dia? Yang kita nak belajar hari ini. Kita akan guna mesin drawing. Ya, okay. So kita akan lihat satu persatu lah by step. Sekarang kita tengah tunjuk. Tapi jangan tunjuk. Okay. So untuk flashback balik macam mana nak drawing. So first kali make sure that your posture badan dengan tempat yang nak drawing ni dia bersesuaian. Kalau kamu rendah, so make sure that kamu kena cari platform ke tinggikan dia lah. Kalau kamu rendah mungkin susah nak buat kan. Okay, kalau kamu tinggi sangat, so kena cari juga platform macam mana yang untuk nak ni sesuai. Okay. So cara nak mengundi dia adalah make sure dia tak boleh duduk kaki dua rapat macam tu. No, tak boleh. Dia akan sakitkan pinggang you. So dia kena di satu kaki you kena ada ke kuda macam ni lah. Okay. Kita perlu undi tanah liat sebab kita nak make sure that dalam tanah liat kita ni tak ada air trap ataupun ada udara. So masa kita undi ni kita buat dia spiral macam ni. Kita buat dia brushing macam tu. So satu tekan, satu tarik. Satu tekan, satu tarik. Satu tekan, satu tarik macam tu. So dia akan jadi spiral macam tu. Okay. So jangan undi sampai habis waktu kelas. No. Okay. Kalau ada macam kena, dia tak boleh letak macam ni. Dia kena slam. Kena slam tu baru dia pecah. Okay. Nampak ada trap. So kena slam macam tu. Kena slam macam tu. Lepas tu uli balik. Okay. Macam potong kan? Yes. Dia macam roti canai. Undi sampai warna tu sebati. Okay. So normally dia akan masuk dalam tu lah, dalam joki lah. Okay. Okay, tray untuk kita nak cover lah your machine. Okay. So normally kita akan ambil dia dekat sana. Dan lepas tu student kalau lepas pakai, make sure that basuh dia betul. Dan cara nak letak dia masuk ini satu, masukkan ini satu. Okay. Dulu dia ada klik dia ni, ramai student hilang. Okay. Sebelum you throw, make sure that you examine dulu ataupun you periksa dulu your machine dulu. Okay ke tak okay. So especially dekat wheel dia ni. Okay. Kita takut-takut ada student dia pergi ketuk ke apa ke, ada some chip dekat atas ni. Nanti dia akan lukakan tangan kita. So make sure that before you pakai your tangan, so pakailah kayu macam ni untuk nak test you tengok ada tak. You boleh rasa kalau dia ada lekuk-lekuk, you boleh rasa dia macam tu. Okay. Ni dia tak ada. Lepas tu barulah letak tangan you tengok. Ada tak chip? Tak ada kan? Tak luka kan? Okay. Okay. Semua rata dia. Okay. Means that dia safety untuk you nak buat drawing. So bahagian tepi ni pun kena check juga. Takut ada chip. Sometimes budak-budak ketuk ke ada besi dia tercabut ke apa ke kan. Takut luka. Tajam. Okay. Okay. Settle. And then you kena juga inspect your machine ni sama ada dia duduk dalam keadaan betul ke tak betul. So sometimes kaki bawah dia tu ada gelong-gelong sikit, nanti dia menyebabkan sukar untuk kamu nak settle kan. So jangan bagi dia goyang-goyang. Macam ni dia stabil. Okay. Ada machine yang tak stabil, dia kertas macam tu. Tu means that ada isu tentang dia punya stability lah. So kamu kena adjust dia betul. Okay. Untuk mesin ni dia ada dua type simpo. Satu ada yang ada tangan macam ni dengan kaki untuk kontrol kelajuan dia. Ada yang hanya pakai macam gear kereta je, macam ni je, pedal je. Okay. Ini pun sama juga, dia boleh kontrol your kelajuan, speed tu increase. Okay. Alip lah ni buah dalam ni. Patut saya punya cermata hilang. Dia letak macam ni, lepas tu throw. Definitely nanti dia akan slam. Okay. Cara nak letak dia kena
hempas sikit ataupun slamkan betul-betul. So target pump macam tu. Okey? So cara letak dia, okey, sebab dekat potters wheel ni dia ada line. Ini semua line ni adalah untuk nak bagi panduan kepada potters. Okey? Is it center ke tak center? Okey, make sure that you aim at the center. Okey? Macam ni. Macam tu. Kuat sikit. Once bila kita tekan je tu, dia tak lari dah. Dia tak planting. Okey? So make sure kalau dia tak, dia tekan sikit, tolak sikit. Okey? Once bila dah agak-agak dia dah duduk line yang cantik macam ni, okey. Sini ada lebih sikit, okay. Tolak sikit, okey, dia macam tu. Once bila dia dah okey, sekarang ni kita nak centerkan. Kita letak air sikit, okey. Ini lepas tu kita pusing. Okey. Pusing untuk kelajuan ini dia janganlah slow sangat macam ni. Oh, dia kena Tak boleh. Dia kena ada speed sikit. Okey, kalau you slow, nanti dia macam tak bergerak. Okey. So, kita akan gunakan bahagian tangan sini dengan bahagian tangan ni untuk kita nak liftingkan dulu. Okey. So, bismillah, kita buat. Okey, kita tekankan dia macam tu, okey. Tekan. Okey, bila kita nak tekan ni, sometimes yang siku dengan ni boleh tahan dekat your paha ni, macam ni. So, tekan dia macam tu. Okey. So, jadikan dia cone dulu macam tu. Okey. So, once bila okey, tekan lagi kat bawah dia untuk dia naik macam tu sampai okey. Kita lajukan sikit, okey. Saya sikit, okey, kita lajukan sikit, okey. Bawah pun kita tekan, tapi atas ni kita slowkan sikit tekanan dia. So yang jari saya ni tahan macam ni supaya dia tak jatuh, okey. So bahagian atas tu dia mesti cone, dia mesti tajam macam tu, okey. Wow. So kita kena tolakkan dia macam tu, okey, sampai jadi macam tu. Okey. Once bila dah okey, kita akan buat turun naik ni untuk kita nak samakan clay tu juga, okey. So kita tolak dia nak turun bawah tu 45 degree sikit. So tangan kiri tahan, tangan kanan tolak dia. Okey. Tangan kiri tahan, tangan kanan So, tolak. tahan je. Tangan kanan yang tahan, yang tekan, tangan kiri hanya tahan saja. Okey. Kita nak centerkan, nak tengok center, tengok bahagian tengah dia. Okey, make sure that dia center lah tengah tu. Okey. So untuk pelajar, untuk mahirkan centerize ni, okey, so kamu akan buat 2-3 kali lah untuk nak belajar, untuk dapatkan center dia tu. Okey. So kamu tengok dia center ke tak. Okey. Center tak center kamu tengok yang tengah ni. Jadi kalau dia gelong terus sangat tu, okey, tu tak center lah. Faham? Okey. Okey, saya tunjukkan sekali lagi. Contoh kalau ni tak center okey. Contoh kalau tak center, dia gelong macam tu. Ni tak center. Okey. Kalau nak centerkan balik, Nak centerkan balik, okey, kita tekan dia daripada bawah juga sama. Selalunya kalau yang beginners, so kamu tahanlah nafas. ui, memang tangan kena kuat. Okey. Tahan nafas. Okey, bawa naik balik. Okey, sampai dia jadi macam tu. Okey. Lepas tu tolak balik. Dari sini. Okey, tahan je. Okey, tu centering. Faham? Faham? Okey, so sekarang ni kita akan gunakan jari kita untuk kita nak buat lubang kat tengah ni. Normally untuk kita buat silinder, kita tak akan buat tembus. So at least agak-agak dia sampai ada balance dia sikit. Nanti saya tunjukkan macam mana bahagian dalam dia. So normally dekat bahagian tapak tu kita akan tinggalkan at least half of inch untuk kita nak buat tapak dia nanti. Kita takkan tebuk sampai habis.
Okay, so make sure that juga you kena reserve sikit untuk half inch untuk kita buat tapak dia. Okay, sekarang ni kita nak buat dia punya lubang dia. So kalau dekat dalam YouTube ke, dekat dalam buku ke, ada macam-macam cara orang nak buat lubang. Ada yang tangan macam ni, ada yang masuk huruf jari terus, ada yang letak macam ni, dia masukkan macam ni. Semua tu boleh buat, bergantung kepada your skill. Okay, kamu nanti masa kamu buat, kamu boleh try lah which one yang sesuai dengan kamu punya, okay, tangan kamu. Okay, so kita basahkan sedikit sebab kita nak buat lubang dia. Okay, saya lebih suka macam ni, saya gunakan bahagian parts ni untuk saya tak ni, supaya yang beginners janganlah pusing macam ni nanti susah kan. Kamu stop dulu, letak je jari kamu kat sini, lepas tu tekan dia. Dan jari tengah ni janganlah bergerak-gerak. Okey, letak je macam tu agak-agak sampai tak tembus. Lepas tu jari kanan ni kamu tarik ke arah badan kamu supaya dia buka macam tu. Okey, once bila dah buka macam tu, nanti kita nak buat ni, kita tolak lagi bahagian dalam ni. Okey, tarik dia sampai ke bahagian badan you supaya dia membesar sikit bukaan dia. Okay. So once bila bukaan tu dah besar macam ni, barulah kita boleh liftingkan dia. Okay, ini cara untuk kita nak naikkan kita punya clay. Okay, so kita kena, ada yang pakai tangan boleh, pakai span pun boleh, tak ada masalah. Okay, bergantung kepada kesesuaian kamu. Okay, kita nak tarik dia daripada bawah, kita kena tekan dia, rapatkan span kamu ni dekat bahagian bawah tapak ni, besi ni betul-betul. Lepas tu tekan dia perlahan. Tangan kiri kamu hanyalah kontrol supaya dia duduk dalam keadaan silinder yang betul-betul rounded tu. Okay, tangan kanan ni naik atas slow-slow. Okay, dia bergerak perlahan-lahan. Okay, sampailah dia jadi macam tu, bukaan silinder macam tu. Okay, lepas tu kalau kamu boleh rasa, semasa ni kamu boleh rasa ketebalan dia. So dia tebal ke nipis ke, kalau dia mencapah sangat, so tolak sikit bahagian atas ni untuk dia nak tutup sikit, cembung sikit macam tu. Okay, normally kita akan tutup dia sikit macam tu. Kalau dia terbuka, nanti kita buka macam tu. Okay, so once bila dia dah macam tu, okay, sekarang ni bahagian tapak dia tu banyak lagi tanah, saya boleh bawa naik lagi. Okay, saya nak tekan lagi bahagian bawah dia ni. Okay, semasa ini kelajuan your machine photo suite tu bergantung kepada kamu punya kesesuaian tangan kamu. Okay, saya nak tekan lagi yang bahagian bawah ni. Kita buang dulu. Okay. Siap. Siap lah. Cuma untuk bahagian dalam ni, jangan, kalau throwing, jangan bagi ada air bertakung bahagian dalam. Bahagian dalam dia macam ada air kan. Okay, make sure that kita tak nak air bertakung. Kalau tidak nanti dia crack. So pakai span yang tak ada air, letak je kat sini, dia ada sedut sampai dia jadi macam tu. Nampak tak ada air dah. Okay, so untuk finishing bahagian operation dulu, okay, clean up dulu. Okay, kita boleh buat clean up dulu, okay, supaya dia cantik-cantik. Okay, kita boleh cantikkan dia. Okay, sampailah dia jadi macam tu. Okay, kalau bahagian atas ni katalah nak buat lip sikit, okay, boleh buat lip sikit. Okay, katalah bahagian ni nak buat lip sikit, boleh buat lips. Okay, dia tebal sikit untuk kita nak buat tapak dia.
Okey, bahagian ni kita tebalkan sikit untuk kita nak buat tapak. Nanti kita akan trimkan ni bahagian ni supaya dia ikut yang bahagian ni. Yang ini semua kita akan buang nanti. Yang ni kita akan buang nanti. Sepatutnya ni dia ada tebal lagi. Dia ada tebal ni sikit kan. Okey. Tebal dia lebih kurang ni. Kita boleh tinggalkan reserve tinggi sikit lah untuk kita nak buat dia punya foot ring, tapak dia. Okey. Normally cari kita bahagian dalam masa kita buat ni, so dia akan tekan macam ni. Tekan macam ni. Dia akan naik synchronize. Tangan kanan dengan tangan kiri sama. Tangan kiri ni selalunya kita tahan. Yang tangan kanan ni, yang bahagian luar ni yang tekan ni. Okay, form yang daripada bawah ni tebal, dia akan tekan ni. This is the experience yang kamu kena rasa, yang kena sedar. So, untuk kita nak angkat dengan dia, okay, letakkan air macam ni. Tolong cari belengok sekejap. Kenapa kita nak basahkan dia? Supaya nanti clay kita tu, nanti dia tak melekat kat tu. Dia ada macam pelicin lah air ni. Okay. So, kita basahkan sikit. Okay. Dan lepas tu kita, kalau yang tak expert tu mungkin kena minta tolong kawan pegang lah. Okay. So, letak air sikit kat sini. Pakai wire cutter kamu. Okay, wire cutter. Okay. Tegangkan dia betul-betul. Letakkan dia rapat betul-betul dekat atas wheel ni. Okey, lepas tu tarik dia. Okey, tarik macam tu. Okey. Lepas tu buat berulang kali sehinggalah air masuk bawah tapak yang dekat kamu punya form tu. Nanti dia akan memudahkan untuk kita nak gerakkan kamu punya form. Okey, buat dia macam tu. Okey, sampai kamu yakin dia dah okey. Lepas tu papan kamu ni kamu betul-betul letak sini. Okey. Tolakkan dengan jari kamu macam ni. Tolak dia macam tu. Okey. Dan lepas tu papan tu kena sama betul-betul. Okey. Lepas tu tolakkan dia. Okey. Okay guys, so kita dah tengok cara-cara penggunaan mesin tersebut. So jadi itu adalah sebagai rujukan untuk masa akan datang. Itu saja. Bye. Okay. Bye. Jom kita nak kena letak nama. Seakan-akan weh. Bukan yang dulu kau punya ada kain tu, right? Tu, dekat situ. Tu. So, kita nak letak tong kita. Nak chop lah lebih kurang.